Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Saidah binti Pamsi daripada kursus Bachelor on Psychology. Hari ini saya akan membentangkan tugasan khusus daripada Introduction for Communication berkaitan dengan komunikasi di dalam talian yang berkesan, beretika, sensitif terhadap budaya. Kita pergi kepada soalan pertama. Cabaran komunikasi yang saya pilih adalah salah tafsir nada. Dalam komunikasi antara budaya secara di dalam talian, dalam media sosial seperti WhatsApp, Tweet, Facebook dan TikTok, kita hanya membaca teks tanpa melihat ekspresi muka dan mendengar nada suara. Akibatnya, mesej yang sebenarnya bertujuan bergurau mungkin memberi teguran disalah anggap sebagai menghina dan menyindir. Sebagai contoh, dalam bidang kesihatan, seorang jururawat menerangkan melalui WhatsApp kepada seorang pesakit dan tentang kepentingan ujian minum air gula ataupun kita panggil Modified Glucose Tolerance Test MGTT kepada seorang ibu hamil warga asing. Dan namun ibu tersebut mempercayai maklumat yang lebih di media sosial dalam bahasa ibundanya dan menolak melakukan saringan ujian tersebut. Di sini kita dapat tahu ia menunjukkan bagaimana perbezaan bahasa dan budaya boleh menyebabkan salah faham. Oleh itu, kita perlu menggunakan bahasa yang jelas, sopan, menyimak mesej sebelum kita hantar kepada penerima dan mendapatkan penjelasan sebelum membuat sebarang andaian. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Komunikasi yang jelas, berhemah dan sensitif terhadap budaya mampu mengekalkan konflik dalam persekitaran digital. Sebagai contoh, apabila seorang jururawat menerima komen negatif mengenai vaksin di Facebook, beliau tidak membalas dengan emosi. Sebaliknya, beliau memberikan penerangan secara sopan berdasarkan fakta daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, mesej juga perlu disesuaikan mengikut audiens, mengikut citizen. Okey, contohnya kempen kesihatan diterbitkan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan juga bahasa Tamil untuk memudahkan masyarakat yang berbilang kaum memahami apa isi yang hendak kita katakan. Ini membuktikan bahawa komunikasi yang beretika dapat meningkatkan kesefahaman, kepercayaan masyarakat. Kita pergi kepada slide yang ketiga. Isu komunikasi dalam talian yang saya pilih ialah penyebaran berita palsu ataupun fake news. Di Malaysia, berita palsu sering tersebar melalui WhatsApp, Facebook, TikTok dan yang terbaru Tweet tanpa disemak terlebih dahulu. Sebagai contoh, pernah tular mesej bahawa sekolah akan ditutup akibat penyakit berjangkit. Ini pada tahun 2018. Penyakit apa? Penyakit HIV/AIDS. Di sana berlaku salah faham. Ibu bapa terus berkongsi mesej tersebut sehingga pihak sekolah dan pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa berita itu adalah palsu. Kesan berita palsu menjadikan masyarakat cepat panik, hilang kepercayaan terhadap sumber rasmi dan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang salah. Pendekatan terbaik adalah mengamalkan prinsip semak sebelum kita kongsi, meningkatkan literasi digital dan juga merujuk pada sumber rasmi seperti Kementerian Kesihatan, laman web yang dipercayai
MC-MC dan yang sebenarnya. Soalan keempat. Komunikasi dalam talian yang jelas, tepat dan beretika sangat penting ketika situasi krisis seperti pandemik COVID-19. Ingat lagi semasa pandemik, Kementerian Kesihatan menggunakan Facebook, Telegram dan juga media massa siaran langsung bagaimana memberikan maklumat yang konsisten mengenai SOP, vaksin dan juga jumlah kes setiap hari kerana supaya masyarakat tidak terlalu bimbang. Komunikasi yang telus berjaya mengurangkan rasa panik masyarakat dan mengawal penyebaran berita-berita palsu serta meningkatkan keyakinan masyarakat kepada kerajaan, terutama dalam bidang kesihatan. Sebagai pengguna media sosial, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk menyimak fakta terlebih dahulu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Kesimpulannya, komunikasi dalam talian yang jelas, tepat, beretika sangat penting dalam masyarakat yang berbilang budaya. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu menghormati dalam pelbagai perbezaan budaya supaya mengelakkan salah tafsir nada, menyimak kesahihan berita dan juga sentiasa saling menghormati dalam culture, kebudayaan sesebuah kaum, dan sebelum berkongsi, kita sentiasa mendapatkan kesahihan maklumat dan berkomunikasi dan merasa bertanggungjawab. Ingin saya ingatkan, terdapat perkara yang kita perlu tahu bila kita hendak bercakap atau berkomunikasi. Think before you share. Communication build trust. Misinformation will destroy it. Okay? So, itu yang saya boleh showkan kepada anda. Ingatlah, kita hidup bermasyarakat dan saling menghormati setiap budaya. Itu saja. Terima kasih.